Tempe kalau digoreng ranggup macam ni memang sedap. Dengar tu, sangat ranggup dan bahan dia pula sangat mudah didapati. Makan pula dengan sambal yang pedas macam ni, susah nak bezakan ayam ke tempe ni. Memang sangat sedap. Anak-anak yang cerewet tak makan tempe pun tak tahu ini ayam ke tempe. Rasanya sangat sedap dan mudah pula tu kita perlukan tempe. Kita potong-potong tempe ni ikut suka kita lah macam mana. Potong cube macam ni pun boleh. Kemudian kita siapkan bahan-bahan untuk kita perapkan dia. Mula-mula kita perlukan dalam 4 sudu makan tepung goreng ayam. Saya gunakan tepung bestari dalam 4 sudu makan. Kemudian kita tambahkan 3 sudu makan tepung beras. Ni fungsi nak ranggupkan perapan kita ni nantilah ya. Kemudian kita tambahkan cili flakes sedikit, kalau nak lebih pun boleh. Serbuk perasa sedikit, rempah kari, daging sedikit. Kemudian kita tambahkan daun ketumbar, daun limau purut yang kita dah potong-potong dan juga perasa tom yum. Semua bahan-bahan ni kita gaulkan dan kita tambahkan air. Air biasa sahaja ya. Kita tambah dan gaul-gaul dia sampai dia agak tidak pekat sangat dan tidak cair sangat lah ya. Kita gaul, saya tambahkan sedikit daun bawang, lupa letak tadi. Tambah lagi dan gaul sempurna macam ni. Dah cair macam ni. So, kita bolehlah masukkan tempe kita tadi. Gaul rata dan ini kita akan perap lah ya bahan-bahan ni selama setengah jam. Kalau nak tambahkan cili merah, kita racik halus-halus macam ni, kita boleh tambahkan lah. Kalau nak cili padi pun boleh kalau nak pedas. Biarkan selama setengah jam. Sementara tu, kita sediakan tepung kering untuk salut. Saya letakkan 2 sudu tepung bestari dan sedikit garam serta 1 sudu tepung beras. Kita gaul-gaulkan semua bahan-bahan ni lah ya. Kita siapkan. Bila selepas setengah jam, kita tengoklah perapan kita ni. Semua bahan-bahan dah diserap oleh tempe ni. Sekarang bolehlah kita ambil dan kita salutkan dengan bahan kering kita tadi. Kita ambil satu-satu macam ni. Kita salutkanlah dengan tepung kering kita ni. Balik-balikkan sedikit. Lepas tu bolehlah kita panaskan minyak. Minyak perlu panas betul-betul. Lepas tu kecilkan api. Dan bolehlah kita masukkan tempe kita ke dalam minyak yang panas. Tepuk-tepuk sikit. Buang-buang tepung tu sikit. Kemudian kita bolehlah masukkan ke dalam minyak panas. Tapi api janganlah kuat sangat ya. Takut atas dia hangit sangat. Dalam dia tak ranggup nanti. Dan minyak perlu panas betul-betul supaya dia tak serap minyak. Minyak tu dah panas betul-betul. Kita kecilkan api baru kita masukkan tempe kita. Kemudian bolehlah kita balik-balikkan tempe kita ini. Dah kemerah-merahan, dah ranggup, bolehlah kita angkat dan toskan. Tempe goreng ranggup kita ini dah siap. Sedap sangat. Puan-puan kena cuba. Sangat ranggup. Mudah buat dia pula. Berkhasiat. Pasti jadi rebutan anak-anak nanti. Kejap je licin dah pinggan ni nanti. Puan-puan boleh cuba. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.